nampaknya keadaan cukup memuaskan. Harga barang stabil, tapi ada harga barang yang turun lah. Harga barang yang turun. Tadi semua pemberita tengok saya seorang tu ada turun. Barangan yang memanjakan saya adalah ada perbezaan harga yang agak ketara berhubungan tiap tarik. Jadi kalau kita pantau pasar malam ke pasar malam, pasar tani ke pasar tani, kita boleh membuat kesimpulan berhubung dengan kenaikan harga barang. Bukan kita menulis kita pergi satu pasar kita tulis. Tak, kita kena buat perbandingan. Dan saya akan minta penguatkuasa untuk membuat perbandingan. Dan kalau sekiranya ada kenaikan harga yang mendadak, dia kena ambil tindakan serta-merta. Dia tak boleh tunggu lagi dah. Tak boleh, amaran dah dibagi terlampau banyak. Dan sekarang rakyat tidak boleh bertalansur dengan kenaikan harga barang yang tidak menentu. Saya dengar cerita tentang harga teh tarik di kedai mamak tu yang telah dibagi tahu harga tertentu. Saya belum sampai lagi. Untuk yang kali ini saya belum sampai. Tapi yang saya tahu adalah teh tarik ni di orang Wangsa Maju tengok sendiri. Di Medan Selera yang pertama tadi harganya RM1, tapi di gerai situ dia RM1.50. Malah orang gerai itu bagi tahu kata harga mereka masih rendah, dan di Perlis harga standard RM1.20. Kedai mamak saya masuk, esok saya akan masuk kedai mamak dan kita tengok. Kita akan masuk 3 tempat untuk minum teh tarik. Dan insyaAllah besok ni saya akan hadir bersama dengan beberapa orang utama negara untuk melihat keadaan teh tarik